Ada sesuatu yang sedang tergantung, iaitu berambut panjang, putih berjurai, dan sesuatu seperti kain putih yang lusuh yang melayang perlahan. Badannya membongkok dan suara tangisan kedengaran lebih kuat sekarang. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Okey, baik. Pada video kali ini adalah merupakan video part 3, iaitu jalan daripada Gerik menuju ke Jeli, guys. Okey, sebenarnya perjalanan ini adalah mengambil masa yang agak panjang. Jadi dia pecahkan kepada 3 komponen, guys. Okey, 3 komponen, iaitu daripada Gerik menuju ke Tasik Banding. Okey, dah di-upload pada part 1. Kemudian daripada Tasik Banding menuju ke hentian rehat Titi Wangsa. Okey, itu adalah bahagian yang kedua, guys. Dan bahagian yang ketiga adalah daripada hentian Titi Wangsa untuk menuju ke Jeli, guys. Jadi ini adalah situasi selepas daripada FJ tidur sekejap di hentian Titi Wangsa. Dan member yang FJ bawa tu, beliau terus tidur lah. Beliau tak larat, dia terus tidur. Jadi pemanduan pada kali ini ataupun episod kali ini hanya FJ seorang saja yang memandu di jalan ini, manakala member di sebelah beliau tidur sampai ke Kelantan. Baik, guys, dekat sini FJ bila member tidur, FJ tak bercakap apa-apa, guys. Okay? Sebabnya tak ada siapa-siapa nak disembangkan. Jadi FJ bawa seorang diri saja dan FJ berada dalam keadaan senyap sahajalah, guys. Okay? So sambil-sambil menikmati pemandangan yang ada dekat jalan ini, seperti yang korang lihat ini, okay, daripada hentian Titi Wangsa untuk menuju ke Jeli. Okey, di sini ada kisah seram, guys. Okey, inilah yang kisah seram yang FJ nak ceritakan kepada semua berkaitan dengan kisah seram yang ada dekat jalan Gerik Jeli ini. Okey, pada waktu FJ membuat pemanduan, FJ tidak menceritakan akan kisah ini kerana FJ tak boleh nak baca, guys, kisah ni. Sebab waktu tengah drive di sana, pemanduan haruslah 100%, hendak fokus, tidak boleh ada sebarang, orang kata, masalah lah sepanjang pemanduan itu. Kalau boleh memang kena fokus, sebab takut ada gajah, ada kereta dan sebagainya lah. Jadi, guys, kita tengok tajuk yang pertama, guys. Dia ada 3 tajuk kisah misteri yang ada dekat jalan ini. Kita akan pergi satu persatu sehingga habis video rakaman ini, guys. Okey, kisah seram yang pertama, guys. Sambil-sambil korang layan cerita ataupun video yang ada di hadapan korang ni, okey. Ini adalah penumpang misteri di tengah hutan Gerik Jeli, iaitu kalau dikatakan daripada kisah ini berlaku pada jam 2.37 pagi di kilometer 49 Jalan Gerik Jeli. Ini adalah maklumat yang FJ dapat lah. Okey, jadi kita ceritakan. Kita mula cerita, guys. Cerita kisah seram yang pertama sambil korang layan video pemanduan pada waktu ini, okey, dari Jalan Gerik Jeli ini. Okey, ada seorang pemandu ini yang bernama Azman. Beliau ini adalah seorang pemandu lori yang berusia lewat 40-an. Okey, dia sudah lebih 10 tahun membawa muatan kayu dari kilang di Gerik ke pelabuhan kecil di Kelantan. Malam itu seperti biasa dia memandu sendirian, hanya bertemankan bunyi enjin lori dan desiran angin gunung yang sejuk menikam tulang. Jalan sunyi, tidak ada satu pun kenderaan lain di hadapan ataupun di belakang. Kabus tebal menyelubungi cermin hadapan dan lampu tinggi tidak banyak membantu. Jam di dashboard menunjukkan jam 2.37 pagi, guys. Jadi pada ketika itu, Azman dia sempat berseluruh bersendirian. Dia kata dah malam pukul 2.37 pagi itu, dia kata ini adalah waktu makhluk halus untuk mencari teman. Orang tua tu cakap. Dia berseluruh sendirian. Sambil dia berseluruh tu, guys, dia pun ketawa kecil, cuba mengusir rasa sunyi dan sepi yang mula menyesakkan dada. Okey, kemudian Azman ini pun memandulah di jalan ini seperti mana yang korang lihat di dalam video ini, sampai di satu selekoh tajam. Okey, Azman terlihat akan seorang wanita bersendirian di tepi jalan. Dia berjubah putih, berambut panjang, menutupi muka, dan tubuhnya sedikit membongkok seolah-olah kepenatan.
Azman dengan segera memperlahankan lorinya. Okey, berkata beliau di dalam hati, malam-malam macam ni bahaya biar orang tepi jalan ni, bisik hatinya. Kemudian apabila berhenti di tepi jalan itu, dia membuka pintu kanan dan bertanya, nak tumpang ke mana ya dek? Dia tanya kepada perempuan yang dijumpa dekat jalan Gerik Jeli ini. Kemudian wanita itu pun tidak menjawab guys. Dia hanya naik dan duduk perlahan-lahan di tempat duduk penumpang. Wajahnya masih tidak kelihatan. Okey, tanpa bercakap apa-apa, perempuan ni pun terus naik sebab pintu telah dibuka. Dia terus naik atas kenderaan itu. Okey, lori lah kalau tak silap. Azman merasakan udara dalam kabin menjadi lebih sejuk, sangat sejuk, seperti ada penghawa dingin terbuka pada suhu beku. Walhal dia tidak pernah hidupkan aircon ketika memandu malam. Berarti Azman ni kalau dia memandu malam-malam guys, dia tak pernah buka aircon. Okay, tapi malam tu apabila dia menumpangkan perempuan ni, tiba-tiba dia berasa suhu ketika itu sangat sejuk guys. Okay, selepas itu Azman pun meneruskan pemanduan seperti biasa. Dan sepanjang 15 minit pertama pemanduan bersama wanita misteri itu, Azman cuba untuk berbual guys, tetapi wanita itu dia tetap diam. Okey, kemudian Azman pun bertanyalah kepada wanita itu, Adik ni dari mana? Rumah dekat sini ke? Bahaya tau jalan ni tengah-tengah malam, dia cakap kepada perempuan misteri tersebut. Namun tiada respon yang Azman terima. Okey, kemudian Azman menjeling, wanita itu masih tunduk, rambut menutupi hampir seluruh wajahnya. Okey, perempuan tu dia punya keadaan dia, okey, dia punya keadaan dia tunduk dan rambut dia hampir menutupi seluruh wajah dia lah. Okey, tiba-tiba Azman terhidu bau bunga melor yang sangat kuat. Seperti dia letakkan setandan di dalam kabin. Hatinya mula berdebar, nalurinya terasa tidak kena. Ketika dia menoleh semula ke tempat duduk penumpang, dia dapati bahawa tempat duduk penumpang itu kosong guys. Dan wanita itu hilang begitu sahaja. Azman menekan brek kuat. Lori bergoyang sedikit, dia pandang keluar dan tiada sesiapa. Okey. Kemudian setelah itu, dengan tangan yang menggigil, Azman membaca Ayatul Kursi dan dia bersumpah tidak akan berhenti lagi jika terlihat apa-apa selepas ini. Jadi selepas kejadian itu, Azman dah janji daripada diri dia, dia harap dia takkan lihat lagi, dia takkan berhenti lagi lah kalau kejadian seperti ini berlaku. Namun ketika cermin sisi kanannya menangkap pantulan cahaya, dia terlihat wanita itu berdiri di belakang lori, tegak, tidak bergerak dan memandang ke arahnya guys. Matanya merah menyala, wajahnya tidak berdarah tapi pucat membiru seperti mayat seminggu. Azman pun dengan segera mengucapkan, Ya Allah, Astaghfirullahalazim. Azman menekan minyak sekuat hati, tidak menoleh lagi akan keadaan di belakang lorinya itu. Okey. Kemudian Azman meneruskan pemanduan lori beliau, dan apabila Azman sampai di hentian Gua Musang, hentian rehat Gua Musang, dia rebah di tempat duduk. Seorang pemandu lori lain membantu menyadarkannya. Setelah diceritakan kisahnya, pemandu itu hanya mengangguk. Kau orang keberapa belas dah kena? Tempat ini memang dah lama orang cakap. Ada penumpang tetap, siapa yang simpati dia ikut. Kau bernasib baik Man, sebab dia cuma nak tumpang. Okay, Azman tidak pernah lagi melalui jalan itu pada waktu malam. Okey, baik. Okey, inilah kisah berkaitan dengan jalan di Gerik Jeli, melibatkan tajuknya adalah penumpang misteri berjubah putih guys. Okey, kita tengok apa yang boleh dilihat sambil-sambil korang tengok video yang ada dekat dalam video yang pemanduan ini guys. Okey, kisah ini disebut-sebut sejak awal 2000-an lagi. Berarti kisah ini dah lama. Okey, terutama adalah pemandu kenderaan berat dan bas ekspres. Ada yang percaya wanita itu ialah arwah mangsa kemalangan yang belum tenang,
Dan ada pula yang percaya dia ialah makhluk halus penunggu jalan yang gemar menyertai sesiapa yang mudah simpati, guys. Okey, ini adalah kisah pertama yang melibatkan pemandu lori yang bernama Azman, yang beliau membawa lori daripada Gerik ataupun menuju ke Kelantan lah, seperti itu. Okey, berkaitan dengan keadaan ni dikatakan kilometer 49. Cumanya di bahagian akhir tadi, guys, okey, kita tengok sambil-sambil korang tengok video pemanduan FJ ni kan, ada dikata tadi sampai di hentian rehat Gua Musang. Di situ FJ agak pelik sedikit, guys, sebab jalan hentian Gua Musang ni, Gua Musang jauh, guys, daripada Gerik Jeli ni. Mungkin artikel ini tersalah tulis lah, kita beranggapan seperti itu, guys. Okey, so inilah keadaan pemanduan kalau lalu jalan Gerik Jeli ni pada waktu malam. Seperti mana yang korang lihat di dalam video ni, gelap, tidak ada orang kata sebarang penempatan dekat jalan ini kecuali lampu-lampu jalan, guys. Okey, dan lampu-lampu jalan ini, guys, sebenarnya lampu-lampu yang baru juga dibina. Okey, sebab sepanjang FJ membuat penelusuran pada tahun 2019 ataupun penghujung tahun 2018 begitu, FJ dapati bahawa jalan-jalan di sini memang tidak ada lampu jalan, guys, walaupun diselekoh dan sebagainya. Tapi kalau korang tengok akan keadaan terbaru ni pada tahun rakaman 2025, ada sesetengah selekoh yang diletakkan lampu jalan, guys. Dan garisan di jalan ini pun boleh nampak dengan jelas. Kalau dulu garisan jalan memang tak nampak dengan jelas, guys. That's why FJ terfikir keadaan kemalangan pada zaman dulu disebabkan kerana pemandu dia tak nampak line, jadi dia ingat itu adalah lorong dia. Mungkin pemandu dah mengantuk, jadi bila dia memandu dia ingat itu adalah lorong dia, tetapi sebenarnya dia dah masuk lorong orang. Itu adalah punca kemalangan di kawasan ini, guys. Okey, baik, guys, kita pergi kepada kisah yang kedua sambil-sambil korang melihat akan kisah ini yang ada di ataupun jalan yang ada dekat sini, guys. Okey, kita pergi kepada kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini, guys, berkaitan dengan tajuknya adalah menumpang di hentian. Kisah Pontianak di Gerik Jeli, guys. Okey, kisah Pontianak lagi. Adakah kisah tadi tu, hantu tadi pun macam Pontianak juga kan? Relate dengan kisah yang kedua ni. Okey, kita tengok akan kisah ini, guys. Okey, baik, kisah ini adalah satu kisah yang berkaitan, guys, dengan tajuknya adalah berdasarkan kisah benar yang diceritakan oleh seorang pelajar universiti, guys, yang bernama Ahmad dan rakannya yang ketika itu dalam perjalanan pulang ke Kelantan. Jadi melibatkan dua orang lah yang berlaku kisah ini, guys. Okay, dalam video ni kita nampak ada lori yang sangat lembab. FJ cuba untuk potong lori ni, guys, sebabnya double line, jadi kita tak boleh nak potong lah, guys. Okay, seterusnya kita cerita kita terus masuk kisah yang kedua, guys, sambil-sambil layan video penelusuran FJ pada waktu malam ni di Jalan Gerik Jeli. Okey, cuti semester sudah pun bermula. Ahmad merupakan pelajar tahun 3 sebuah universiti di Perak. Berasa lega kerana akhirnya dapat pulang ke kampung mereka di Tanah Merah, Kelantan, bersama 3 orang rakannya iaitu Farid, Shah dan juga Dila. Mereka menaiki sebuah kereta Pro 2 Myvi milik Shah. Bererti mereka ada 3 orang di dalam. Mereka ada kalau tak silap ni 4 orang lah. Ahmad, Farid, Shah dan juga Dila. Seorang perempuan, 3 orang lelaki. Mereka bertolak selepas daripada waktu maghrib dengan harapan supaya dapat sampai ke Tanah Merah menjelang tengah malam. Tapi disebabkan Shah memandu perlahan dan berhenti beberapa kali, jam menunjukkan pada jam pukul 1.30 pagi lagi ketika mereka masih berada di laluan hutan Jalan Gerik Jeli. Seperti mana video yang korang nampak dia memandu ni, seperti inilah keadaan itu. Okey, jadi Shah pun dia kata dialog dia adalah, "Bro, aku mengantuk lah, kita berhenti kejap lah nak lelap mata. Boleh tak?" kata Shah kepada rakan-rakannya yang lain. Kemudian mereka terlihat sebuah kawasan lapang di tepi jalan, seperti tempat orang berhenti sementara. Tapi tempat tersebut tiada lampu jalan, hanya disinari cahaya bulan dan juga lampu kereta, guys.
So untuk pengetahuan semua, jalan Gerik Jeli ni memang banyak tempat berhenti di tepi jalan. Selalunya melibatkan orang-orang lori yang akan tidur di tepi-tepi jalan inilah. Okey, tempat perhentian orang-orang lori kalau dia pengantuk dia pakai tidur di tepi jalan. Okey, jadi kisah ni buat sementara awal ni agak boleh dipercayai. Kemudian bila sampai di tempat hentian tersebut guys, mereka semua keluar daripada kereta dan tiba-tiba angin sejuk bertiup perlahan. Jadi mereka dah sampai tempat tepi jalan tu, mereka nak tidur sat. Mereka masing-masing nak ambil angin sat kat luar. Mereka buka lah pintu. Jadi Dila ni dia bersandar di bonet belakang sambil memandang ke langit. Okey, berani juga babak orang ni. Jalan ni gelap guys. Korang tengok dalam video AJ bawa kereta ni gelap guys. Okey, nampak pula Dila tadi berani pula dia duduk kat belakang bonet, dia tengok ke langit. Dan tiba-tiba Ahmad perasan sesuatu ketika diorang berhenti kat tepi jalan tu guys. Jadi dia pun cakap kat kawan dia, korang dengar tak? Ada macam bunyi orang menangis ketika mereka berhenti kat tepi jalan tu guys. Okey. Kemudian bila berlaku situasi macam tu guys, mereka semua diam. So sayup-sayup dari arah hutan yang gelap itu memang jelas ada suara perempuan yang menangis, dengar sangat perlahan seperti ditahan-tahan, namun cukup jelas sebab keadaan malam memang sunyi sepi guys. Jadi Farid pun cakap kepada kawan-kawan dia, perempuan mana pula yang menangis ni dalam hutan? Sekarang ni dah pukul 2 pagi tu. Farid cakap macam tu lah. Jadi Ahmad dan Farid mula rasa tidak sedap hati. Tapi Syah yang dia nak berhenti tidur kat situ, dia cakap dia tetap tenang dan berkata mungkin bunyi binatang. Dila pula mula dia dah muka pucat sebab dia tak pernah mengalami situasi itu. Jadi mereka pun berkata, jomlah masuk kereta balik, aku rasa tak sedap hati lah. Okay. Kemudian jadi keadaan itu guys, mereka semua pun masuk semula ke dalam kereta. Tapi Syah dia degil. Okay. Dia buka tingkap dan suluh ke arah hutan dengan lampu suluh telefon. Jadi Syah ni mungkin perangai terjal sikit. Dah jadi macam tu, apa benda bunyi lagi. Dan lagi pun dia dah masuk kereta ramai-ramai. Jadi Syah ni pun dia buka tingkap, dia suluh ke arah bunyi yang datang daripada arah hutan itu menggunakan cahaya daripada telefon bimbit dia guys. Okey. Kemudian apabila beliau menyuluh dengan lampu suluh menggunakan telefon bimbit beliau, dengan jelas mereka semua ternampak akan ada sebuah pokok besar yang tidak jauh daripada tempat mereka berhenti. Dan di atas pokok itu guys, seperti biasalah, ada sesuatu yang sedang tergantung, iaitu berambut panjang, putih berjurai dan sesuatu seperti kain putih yang lusuh yang melayang perlahan. Badannya membongkok dan suara tangisan kedengaran lebih kuat sekarang. Jadi waktu dah kejadian itu, Ahmad kata masuk kereta sekarang. Okey. Tapi sebelum sempat mereka menutup pintu tingkap itu, okey, makhluk itu pun berpaling guys, memandang ke arah mereka. Jadi bila mungkin sebenarnya tersilap kot, Ahmad jerit supaya tutup tingkap, bukan masuk kereta sekarang. Ahmad tadi dia jerit, dia kata tutup tingkap lah sekarang kan, dah nampak benda tu kan. Tapi belum sempat mereka tutup tingkap guys, makhluk tu dia dah berpaling. Mukanya sangatlah hodoh, matanya hitam tidak bercahaya, mulutnya luas dengan gigi tajam dan tangisannya berubah menjadi ketawa menyaring guys. Okay, macam tu tadi ketawa sayup-sayup kan, tiba-tiba dia dah mula nak mengilai guys. Seperti itu guys suara dia guys, takut guys. Okay, Syah cuba menghidupkan enjin sebab tadi dia berhenti, dia matikan enjin, namun gagal. Okay, kemudian beliau mencuba sekali lagi namun gagal. Dan Dila pada waktu itu dah mula menangis. Ahmad yang ketika itu juga membaca ayat kursi dengan kuat. Dan tiba-tiba mereka di dalam kereta ni dalam keadaan gelepar guys. Kalau orang cakap gelepar lah, dalam keadaan panik. Tiba-tiba guys, ketukan kuat datang. Okay, bang bang bunyi macam tu, terdengar daripada ketukan itu daripada bumbung kereta mereka guys. Okay, seolah-olah makhluk itu sudah berada di atas kenderaan mereka. Okay,
Apa yang jadi lepas itu guys? Bila dalam keadaan situasi yang seperti itu, Farid mula mencapai botol air dan menyembah keluar sambil membaca surah Al-Falaq. Syah cuba menghidupkan enjin sekali lagi dan akhirnya kereta menyala guys. Okay? Dan kereta itu meluncur laju meninggalkan kawasan itu tanpa menoleh ke belakang. Jadi selepas Farid ambil air dan dia bacakan surah Al-Falaq, dia siram mata bumbung kereta tu, barulah kereta itu hidup dan menyala dan akhirnya mereka meninggalkan kawasan tersebut guys. Namun Ahmad yang dari tempat duduk belakang secara tidak sengaja melihat cermin di sisi kereta. Makhluk itu kini berdiri tegak di tengah jalan, rambutnya terurai, menatap tajam ke arah mereka pergi dan mukanya tersenyum. Itu keadaan terakhir yang Ahmad nampak lah. Okay, ketika mereka mula bergerak tu, dia nampak perempuan tadi tu, yang hantu Pontianak tu, berdiri di tengah jalan dalam keadaan berdiri tegak, rambutnya terurai, menatap tajam ke arah mereka dan mukanya tersenyum guys. Seram weh cerita ni. Kalau kau cerita kat jalan ni memang bergemang weh. Okay, seterusnya selepas kejadian itu, mereka tiba di Jeli dengan keadaan yang trauma. Okey, Syah demam selama 2 hari. Dila enggan bercakap lagi tentang kejadian tersebut. Dia rasa trauma. Dan beberapa minggu kemudian, Ahmad mencari maklumat tentang kawasan itu di internet dan forum-forum seram. Okey, dia tanya, rupa-rupanya tempat yang mereka berhenti itu memang sudah lama dikenali sebagai hentian keras oleh pemandu bas ekspres. Banyak kejadian serupa yang berlaku, suara tangisan, kelibat di pokok, kereta tidak boleh dihidupkan dan Pontianak melompat ke atas bumbung kenderaan. So, penduduk kampung sekitar percaya ianya dihuni oleh roh wanita yang mati dibunuh dan dibuang ke dalam hutan berdekatan bertahun-tahun dahulu, dan sejak itu dia menuntut teman ataupun mangsa untuk menemani beliau guys. Jadi selepas daripada kejadian seram itu, okey, Ahmad tidak lagi melalui jalan Gerik Jeli pada waktu malam dan dia percaya ada sesuatu yang tak boleh dijelaskan di dalam itu. Kalau kau terdengar suara menangis dalam hutan, jangan suluh dan jangan jawab guys. Jangan peduli dan jalan je terus. Sebab kadang-kadang suara itu bukan milik manusia guys. Itulah kisah yang kedua yang berada di jalan Gerik Jeli ini guys. Sangat seram, sangat angker. Kalau betul kisah ini seperti yang diceritakan, memang keadaan ini sangat-sangat menakutkan guys. Okey, sangat-sangat menakutkan. Seperti mana yang korang lihat, FJ melalui jalan Gerik Jeli ini memandu seorang diri ketika member FJ sedang tidur. Inilah keadaan dia guys, gelap, sunyi dan tidak ada apa-apa yang ada di jalan ini guys. Okay, sungguh seram. Okay, baik guys, kita akan tengok yang akhir sekali, okay, iaitu satu kisah ini, kisah yang ketiga yang mungkin terakhir yang AJ akan ceritakan kepada korang, iaitu tajuknya guys, iaitu Jalan Tak Lepas. Okey, iaitu misteri loop sesat di Gerik Jeli. Berarti dia sepatutnya lepas jalan ni dalam beberapa jam macam tu, tetapi akhirnya mereka tak keluar guys daripada jalan ini. Jadi kita lihat akan kisah ini terlebih dahulu guys. Okey, kisah yang ketiga, sesat di Jalan Gerik Jeli. AJ minum dulu guys. Oh, haus lah. Okay, tengok video yang UJ bawa kereta ni, nampak sunyi ni bukan main-main guys. Okay, kita dah lalu, kisah seram pun banyak kat sini dan kisah kemalangan lagi banyak lah, melibatkan kemalangan maut dan sebagainya guys. Okay, kita habiskan kisah yang ketiga ni guys. Okay, baik, kisah ini diceritakan oleh sepasang suami isteri, Amir dan juga Liana. Okay, dalam perjalanan mereka pulang kampung mereka di Kelantan, apa yang sepatutnya menjadi berlaku di kejadian di jalan ini, sepatutnya perjalanan 2 jam bertukar menjadi malam yang tidak bersesudahan guys. Okay, sebenarnya memang lebih kurang macam tu lah. Sepatutnya 2 jam kalau daripada Jeli ke Gerik itu dah melepasi jalan ni sebenarnya, tapi dia kata tak sampai-sampai guys. Jadi kita tengok kisah ini guys.
Okey, Amir dan Liana, isterinya, baru sahaja selesai menghadiri kenduri di Taiping. Jadi mereka mula bertolak pulang ke Tanah Merah sekitar jam 10 malam. Amir memilih untuk memandu melalui jalan Gerik Jeli kerana ianya adalah laluan yang paling cepat ke rumah mereka. Jadi pada waktu mereka mengambil keputusan untuk melalui jalan ini, isterinya bernama Liana sempat bertanyakan kepada Amir. Okey, Liana tanya, awak pasti ke nak lalu jalan ini pada waktu malam? Kan sunyi sangat. Jadi Amir pun tersenyum membalas kepada isterinya. Dia kata, relax lah, dah biasa kot bawa malam-malam, apa barang dah tak payah takut. Okay, dia kata kepada isteri dia begitulah. Okay, cuaca pada malam itu agak berkabus guys. Lampu jalan memang tiada, hanya cahaya dari kereta mereka sahaja yang membelah kegelapan dan suara radio perlahan yang menjadi peneman sunyi. Okay, namun setelah hampir 2 jam memandu, Liana perasan sesuatu. Okey, Liana pun cakap kepada Amir, awak, bukankah kita tadi dah lalu pokok besar yang tumbang ni tadi? Okey, Liana perasan ada satu pokok besar tumbang, dia dah lalu kat situ. Lepas tu dia cakap kepada Amir. Dan Amir ni pun guys, dia kata mungkin ini adalah pokok lain kot, sebab banyak pokok kat sini dan banyak juga pokok tumbang. Jadi apa yang Liana nampak tu mungkin pokok yang lain. Namun beberapa minit kemudian guys, selepas mereka melalui batu besar berbentuk kepala buaya di sebelah kiri jalan, kali ini Amir pula yang diam, sebab ia kelihatan sama seperti batu yang mereka lalui 20 minit sebelum itu. Jadi mula-mula Liana nampak akan pokok tumbang yang sama. Kemudian yang kedua, Amir pula nampak akan keadaan batu yang sama selepas dia memandu 20 minit dekat jalan ini guys. Jadi Amir mula rasa tidak sedap hati. Kemudian dia cuba memeriksa GPS. Batuk guys namun tiada signal langsung. Okey, peta hanya menunjukkan mereka berada di jalan raya tanpa titik arah. Okey guys, memang dekat atas jalan ni memang ada certain tempat memang tak ada line langsung guys. Okey, sekarang maps dia dah ada offline, jadi dia memang pakai yang offline dia, yang online tak boleh guys. Tambah jalan nak daripada Titi Wangsa ni menuju ke Gerik, FJ guna line Maxis memang tak ada guys. Okay, so betul lah seperti mana yang diceritakan tu. Kita sambung balik cerita ni guys. Okay, jam telah menunjukkan pada jam 1.12 minit pagi, tapi berdasarkan kelajuan mereka sepatutnya sudah hampir tiba ke Jeli. Kalau ikutkan guys, kalau digerak pukul 10 malam daripada Taiping, memang sepatutnya mereka dah sampai ke Jeli lah pada waktu tersebut. Namun mereka tak sampai-sampai guys. Okay, jadi mereka pun terus memandu, tapi pemandangannya tetap sama. Pokok tumbang, batu besar dan selikoh tajam dengan cermin sisi jalan yang retak. Banyak kali dijumpa keadaan yang sama, yang berulang-ulang sekurang-kurangnya 5 kali guys mereka melihat akan keadaan tersebut. Okay, Liana kemudian mula panik dan dia kata kepada Amir, awak, kita tak lepas-lepas ni, macam jalan ni ulang balik lah, kita dah sesat ni, Liana cakap kepada Amir guys. Kemudian Amir pun menekan brek dan berhenti di tepi jalan. Peluh sejuk mengalir walaupun suhu di dalam kereta agak sejuk. Jadi Amir pun cakap, jom kita baca doa dulu, kita baca doa dulu, lepas tu kita try sekali lagi kita jalan ni. Jadi Liana pun dia menggenggam tasbih kecil dan memula membaca surah Yasin perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Okay, dia baca perlahan-lahan sehingga habislah surah tersebut. Dan Amir dengan tangan menggigil mula membaca doa Nabi Yunus, iaitu doanya guys, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau membacakan akan doa tersebut. Dan selepas itu batuk guys. Okay, ketika mereka cuba memulakan perjalanan semula, tiba-tiba lampu kereta berkelip. Okay, lampu kereta berkelip dan di depan jalan ternampak seorang budak kecil berdiri di tengah lorong, berpakaian lusuh dan tanpa kasut.
Mukanya tidak kelihatan, kepalanya hanya tunduk sahaja. Nah, selepas itu Amir pun menekan horn, namun tiada reaksi guys. Budak itu masih berdiri. Amir keluar kereta tapi Liana jerit kuat, jangan keluar. Okey, jadi Amir dah horn, dia tengok budak tu tak pacak lagi kat tengah jalan. Amir pun keluar kereta tapi Liana kata jangan keluar. Okey. Saat Amir kembali duduk, budak itu menghilang secara tiba-tiba dan jalan di hadapan mereka kembali gelap sepenuhnya, seolah-olah lampu kereta menyinari kabus kosong. Okay, nampak tak guys, IFJ bawa kereta ni ada kabus. Okay, jadi setelah hampir 4 jam terperangkap, Liana membaca ayat-ayat pelindung tanpa henti. Mereka berhenti kereta dan solat secara duduk di dalam kereta, memohon supaya dikeluarkan daripada putaran tersebut. Tiba-tiba dari celah kabus mereka nampak papan tanda jeli lagi 18 km. Okay, seperti mana jalan yang FJ lalui ini. Jadi jalan mula kelihatan seperti biasa, tiada pokok tumbang, tiada batu besar. Mereka menangis dengan dalam senyap, tak percaya akhirnya lepas daripada jalan misteri itu. Apabila sampai di rumah ibu bapa Liana, jam menunjukkan pada jam 3.41 pagi, lebih kurang 5 jam di atas jalan yang sepatutnya tidak mengambil lebih masa daripada 2 jam guys. Jadi dia sesat 3 jam. So keesokan harinya, bapa Liana, seorang bekas tentera, mendengar kisah mereka lalu berkata, kamu berdua ni dah kena gangguan jalan tak lepas. Dulu ramai askar kena masa zaman darurat dulu. Bila kita masuk tempat yang dia tak suka, kita akan pusing di dalam dunia dia. Cuma doa yang zikir, dengan zikir saja yang boleh melepaskan diri kita. Jadi ayahnya juga pun bercakap, Pak Alok macam tu dia tak ganggu untuk makan, tapi dia suka untuk sesatkan. Dan tengok kita takut, lagi kita takut, lagi dia pegang kita. Itu nasihat daripada ayah Liana lah. Dan selepas kejadian itu guys, Amir dan Liana berjanji tidak akan sesekali lagi melalui jalan Gerik Jeli ini pada waktu malam lagi. Walaupun ia hanyalah satu jalan sunyi di tengah hutan, bagi mereka ia juga sebuah perangkap antara alam. Kadang-kadang bila kita rasa jalan tu tak habis-habis, itu bukan masalah peta, itu petanda kita bukan lagi berada di dunia biasa. Okay guys, inilah kisah seram yang terdapat di jalan Gerik Jeli ini guys. Okay, seperti mana yang korang lihat, KFJ memandu di jalan ini, dan perjalanan ini dah nak sampai di kawasan Jeli lah guys. Okay, seperti mana yang korang lihat ni. Jadi video ataupun kisah ini setakat ini saja guys. Dan ingat rakaman ini pun setakat ini saja, sebab sebentar lagi kita akan masuk di kawasan Jeli. Di kawasan Jeli itu dah tak ada apa-apa guys. Okay, dah tak ada apa-apa. Dan dia macam waktu hutan tu lah, sebelum sampai ke Jeli tu dah ada kawasan hutan. Di situlah yang nampak macam scary sikit lah. Okay, so guys, ini adalah keadaan jalan ni kalau dilalui pada waktu malam. FJ mula perjalanan ini daripada jam 12.30. Sebenarnya keluar daripada rumah pukul 11. Okay, FJ duduk dekat Perak, keluar rumah daripada pukul 11. Kemudian sampai di kawasan Kuala Kangsar. Maksudnya mula rakaman daripada Kuala Kangsar pukul 12.30. Sampailah habis jalan ni, okay, pada jam, kalau tak silap, 5 pagi begitu. Sebab ada tidur sekejap dekat hentian Titiwangsa. Dan inilah keadaan dia guys. So video ini sampai di sini saja guys. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan video jalan seram, episod jalan seram yang seterusnya guys. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.